Kenapa kita stres sangat bila orang tak notice kita? Kita post something, tak ada like. Kita buat baik, tak ada orang puji. Kita rasa macam tak wujud, kita rasa macam tak bernilai. Tapi cuba tengok kisah Uwais Al-Qarni. Uwais ni siapa? Dia miskin, pakai baju pun lusuh, kena penyakit kulit. Orang kampung dia dekat Yaman anggap dia ni kurang waras tau. Dan dia ni nobody. Kalau dia ada social media lah sekarang, ni follower confirm kosong. Tapi Rasulullah SAW pesan khusus pada Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Ali. Baginda kata, kalau jumpa Uwais ni, minta dia doakan kamu. Bayangkan, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali ni dijamin syurga pun, Nabi suruh minta doa daripada Uwais yang miskin ni. Kenapa? Sebab Uwais ini majhulun fil ard, ma'rufun fis sama. Dia tidak dikenali dekat bumi, tapi dia sangat famous dekat penduduk langit. Agak-agak sebab apa? Sebab bakti luar biasa Uwais, pengorbanan Uwais ini kepada ibu dia. Dan hati dia ni tak gilakan nama, tak gilakan populariti. Ingat pesan ni, bila nama kita ni tak ada dekat Google, tak apa, asalkan nama kita trending kat Lauh Mahfuz. Biarlah kita tak viral pun kat bumi, asalkan kita famous dekat langit.